Okey, Assalamualaikum. Saya Abang. So, hari ni kita nak mengemas rumah memandangkan hari dah nak raya. Apa yang aku nak buat hari ni? Tengoklah nanti. So, kita mulakan dengan barang yang kita dah beli malam tadi. Kita ada wrapping. Oh, ni pemberian dari kawan aku, merangkap adik-beradik, mak lain bapak lain. Nice. Aku suka benda lah ni, cantik. Ni kita letak dulu. Jom kita mulakan kerja pertama kita buat pagi ni. Okey. Nak wrapping, nak simpan elok. Okey. Aku dah tahu ni pegang siapa. Ya Allah. Muhammad Aris. Patutlah spek baju dah hilang sikit. Pas kemas rumah, pergi jalan-jalan Japan. Tengok apa yang kita dapat. Si Zal dengan Power Rangers ni. So, apa yang aku beli? Aku peminat Dragon Ball. So, aku dapat stiker RM2. Tak tahu balik tak baloi kan. Berapa keping yang dapat? Tu. Tapi lawa lah, but nice. Satu. Sebab apa aku ambil stiker ni? So, aku ada tengok buku galeri Dragon Ball kan. So, starting dia orang nak buat cerita Dragon Ball ni, macam ni lah bentuk watak dia. Ada dinosaur macam ni. Goku pun dia punya watak sepatutnya macam ni lah. Planning first planning dia orang, Akira Toriyama punya planning. Tak silap aku macam ni lah. Tapi dia dah tukar, jadikan Super Saiyan bagai semua ada. Itulah starting Dragon Ball yang aku tahu. Ini sebab kapsul. Bulma. Ada kereta, ada binatang terbang ni kan. Ini GT. Goku Pan dengan terang. Nice. Tapi kerugian satu lah, benda ni RM2. Tak tahu lah benda ni berbaloi tak berbaloi. Ada beberapa stiker. Dia macam tebal tapi dalamnya memang seping kan.
CC4. Okay lah. Untuk memasak. Tak tahulah, ada orang tak ada. Assalamualaikum. Panas lah. Di manakah mereka? Saya di sini keseorangan kat Mamat Langgut. Oh, belum start masak lagi ya. Hari mau hujan, hari dah nak hujan, mana bahaya. Oh yo man. Oh man, oh man. YouTube. Agak-agak lah. Janganlah YouTube. Mana yang lain tak ada. Tengok macam kau balik mana. Nama main dah. Hush. Nama main dah.